Assalamualaikum. Okay, so kita sambung ekonomi form 5, subtopik 1.3.3, muka surat 72. Okay. So daripada subtopik ni kita akan belajar kesan 3 jenis cukai. Okay, ada 3 jenis cukai, progresif, regresif dan berkadar mala dekat pendapatan kita. Okay, so macam mana kita bayar cukai tu, kesan dia dekat pendapatan kita. So, saya dulu SPM 2022. So, zaman saya SPM dulu, saya selalu fikir 3 jenis cukai ni, in brief korang ingat je macam ni. Progresif ialah progress. Okay, progresif, cukai progresif, keyword dia ialah progress. Apa maksud progress? Dia ikut progress. Kalau berpendapatan tinggi, so kita bayar cukai pun tinggi. Okay, maksudnya dia ikut progress kita. Kalau kita progress bagus, kita kerja bagus, gaji banyak, so cukai yang kita kena bayar pun banyak. Okay, so progresif ikut progress. Lagi banyak gaji kita, lagi banyak kena bayar cukai. Okay, yang kedua cukai regresif. Regresif. Okay, so saya selalu ingat dan saya selalu share dekat student saya juga. Regresif stand for regret. Regressive stand for regret. Okay, so regret, penyesalan. So siapa yang menyesal? Andaikan, okay, golongan berpendapatan rendah, okay, orang miskin, dia regret. Kenapa orang miskin regret? Sebab cukai regresif ni, orang miskin regret ni, sebab orang kaya dengan orang miskin dikenakan cukai yang sama. Okay, so contohnya ialah cukai barang dan perkhidmatan. Okay, so contohnya kalau orang kaya dan orang miskin sama-sama makan kat restoran. Okay, so restoran akan kenakan cukai. Okay, katalah 10%. So cukai yang restoran tu kenakan sama je dekat orang kaya pun kena 10%, orang miskin pun kena bayar 10% cukai. So maksudnya orang miskin dia akan lebih terbeban dengan 10% tu. Okay, memanglah orang kaya dengan orang miskin sama je kena bayar cukai 10%. Tapi orang miskin, maksudnya golongan berpendapatan rendah, dia akan rasa lebih terkesan. 10% tu bagi dia banyak. Okay, so beban cukai, orang miskin dia akan lebih terbeban. Okay, so regresif ialah regret. Kenapa regret? Orang miskin regret. Orang miskin regret sebab dia tak work harder untuk dapat pendapatan yang lebih tinggi. Sebab sama je dia miskin ke dia kaya ke kena bayar cukai yang sama. Dan baik jadi kaya, kan? So bila jadi miskin, beban cukai dia rasa lebih terbeban. So that's why dia regret. Okay. Yang ketiga ialah cukai berkadar mala. So cukai berkadar mala ni, mala tu maksudnya constant. Okay, constant, benda yang sama. Constant tu ialah benda yang sama. So yang ni refer kepada cukai syarikat. Okay, so syarikat, tak kisahlah syarikat tu untung ke ataupun syarikat tu bankrupt ke, syarikat mana-mana pun, bankrupt ke, untung ke, kena bayar cukai yang sama dekat kerajaan, which is 24% daripada hasil company dorang. Okay, so in brief, ingat balik 3 jenis cukai, efek dia kepada pendapatan. Progresif ialah progress. Okay, progress. Progress maksudnya lagi tinggi pendapatan, lagi banyak dia kena bayar cukai. Regresif ialah regret. Okay, siapa yang regret? Golongan berpendapatan rendah. Sebab diorang lebih terbeban. Cukai barang dan perkhidmatan sama je. Orang miskin ke orang kaya ke kena bayar sama. So orang kurang berpendapatan, dia akan rasa lebih terbeban. And then berkadar mala. Mala tu maksudnya constant. Maksudnya tetap. Okay, so tak kisahlah syarikat tu untung atau syarikat tu bankrupt, diorang akan kena bayar amount cukai yang sama dekat kerajaan. Okay, so that's all untuk brief subtopik 1.3.3 daripada muka surat 72. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.